Astagfirullahaladzim. Okey, cukup untuk hari ni. Kita mula lambat, kita baca 2 kali je lah, insyaAllah. Baik, Suratul An'am ayat 91, 94. Suratul An'am maksud dia surah apa? Al-An'am maksud dia nikmat-nikmat. Dia kedok ni. Al-An'am maksud dia apa? Sudah. Ni lama ngaji ni tak tahu mana ngaji. Binatang ternakan. Bukan nikmat-nikmat. Binatang ternakan. Sebab apa? Sebab na'ama, na'ima, nikmat memang betul nikmat asal kataan ni. Tapi na'ima ni sebenarnya ada juga makna dia jinak. Yang baik, jinak. Jadi binatang ternakan tu kan dia binatang ternakan ni binatang yang jinak, yang tak melawan. Itu perkataan Al-An'am, diambil daripada perkataan yang sama, akar perkataan yang sama. Baik, wa man qadarullaha haqqa qadri. Surah Al-An'am diturunkan di Mekah ke Madinah? Oh, lama juga nak belek-belek. Tak ada tulis kat belek-belek pun. Berapa kali minggu tanya, setiap minggu tanya. Al-An'am turun di Mekah. Kita tahu juga background surah sebenarnya, baru kita mudah faham. Kalau kita turun kat mana, kadang-kadang kita silap faham. Jadi kita nak visualkan ayat ni, Nabi turunkan, bacakan kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Dan tidaklah mereka itu menghormati Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ketika mana mereka itu berkata Allah Ta'ala tak bagi apa-apa pun wahyu kepada manusia. Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Kalau begitu, siapa yang turunkan kitab kepada Musa? Yang menjadi cahaya, nuran wa hudan linnas, yang jadi cahaya, jadi petunjuk kepada manusia. Taj'alunahu qaratisatu bidunaha wa tukhfuna katsira. Yang mana kamu menulisnya pada lembaran-lembaran kertas, dan yang kamu berikan kepada pengikut-pengikut kamu, dan juga ada sebahagian besarnya kamu sembunyikan. Dan kamu ajar wa'ulimtum, dan Allah Ta'ala dengan kitab itu mengajar kamu apa yang kamu tidak ketahui, kamu dan juga datuk nenek moyang kamu. Qulillah, dialah Allah yang telah menurunkan kitab itu. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun, kemudiannya biarkanlah mereka itu bermain-main dalam kesesatannya. Okey. Jadi Nabi apa disebut sini? Ada Nabi Musa disebutkan. Jadi kalau kita tadi kata tadi, ayat ni turun di Mekah. Orang Mekah tak kenal Nabi Musa. Orang Arab dia tak kenal sangat Nabi Musa. Dia orang tahu hanya Nabi Ibrahim saja. Kan? Kita faham. Orang Mekah ni dia bukanlah ada universiti kat Mekah. Tak ada universiti pun. Sekolah pun tak ada. 90% daripada orang Mekah tak pandai baca pun. Cuma mereka suka bersyair. Ilmu mereka banyak dapat daripada syair-syair. Kan? Jadi bila disebut Nabi Musa, jadi sebahagian ulama kata ayat ini apa? Ayat pertama tu kan yang kita baca tadi, ayat 91 tu lah. Mereka itu tidak menghormati Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya. Jadi mereka tu siapa? Dia ada dua pandangan kat situ. Ada kata orang Yahudi, ada kata orang musyrikin. Sebab sebahagian kata sebab turun kat Mekah, dia sebenarnya mereka ini Allah Ta'ala sebut adalah orang-orang musyrikin Mekah. Nah, mereka tidak menetapkan Allah sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya patut mereka sembah. Memang qadarullaha haqqa qadri, tidak hormat kepada Allah. Tapi sebahagian kata dia merujuk pada orang Yahudi. Dan kita boleh terima belaka sebenarnya. Nah, ayat ini mungkin disebut umum sahaja. Nah, jadi maknanya siapa-siapa pun yang tidak meletakkan Allah pada tempat selayaknya sebagai Tuhan, nah, maka termasuk dalam ayat ini. Kan? Jadi boleh juga ayat ini turun kat Mekah, tapi sebenarnya orang Mekah dah ada interaksi dah dengan orang-orang Yahudi. Maknanya dah lama dakwah Nabi tu, sampai berapa tahun. Dakwah Nabi di Mekah berapa tahun? Ada orang ada ini kan. Berapa tahun dakwah Nabi di Mekah? 10, 13. 13. Mana lama Mekah dengan Madinah ni?
Mekah lama lagi. Jadi Mekah 13, Madinah 10. Nah, jadi di Mekah 13 tahun Nabi berdakwah. Okey, tapi masa tak ada negara. Jadi bila Nabi dakwah lama dah, 13 tahun tu lama jugalah. Jadi orang Mekah ni pun dah mula cari-cari rahsia Nabi ni. Bila dia pergi, yalah dia orang kata tiap kali musim sejuk dia orang akan naik ke atas. Dia akan turun bawah, musim panas dia orang naik ke atas. Bila naik ke atas, berhenti dekat Madinah tu, dia orang cakap mereka bersembang lah dengan orang Yahudi, beritahu bahawa ada seorang lelaki di kalangan kami ni mengaku sebagai Nabi. Nah, jadi dia orang cerita pada orang Yahudi supaya orang Yahudi boleh bagi buah-buah sikit lah, supaya mereka boleh main-main dengan Nabi tu. Nah, supaya mereka boleh tanya macam-macam pada Nabi. Yahudi kata tak ada lah. Antara disebut sini maknanya Yahudi kata tak ada, mana ada Allah Ta'ala turunkan apa-apa pun pada manusia ni. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini. Lalu Tuhan tanya, Tuhan balas hujah mereka tu, kalau macam tu siapa yang turunkan kitab kepada Musa? Sebab mereka orang Yahudi pegang kepada kitab Taurat Musa. Jadi Allah Ta'ala kata kalau Tuhan tidak turunkan wahyu pada manusia, siapa yang turunkan kitab kepada Musa? Yang mana kamu yang mendakwanya daripada Musa? Nah, yang mana kamu tulis pada kertas-kertas lembaran-lembaran. Sebahagiannya kamu beri kepada pengikut, sebahagiannya kamu simpan. Ini ayat ni khusus kepada padri-padri Yahudi yang mengeksploitasikan agama untuk kepentingan diri mereka. Jadi maknanya Qaratis ini jamak kertas-kertas. Maknanya mereka pecah-pecahkan Taurat yang asal yang diberi kepada Musa tu, mereka pecah-pecahkan. Ada yang simpan, ada yang ditunjuk pada pengikut, ada tak. Kita dah cerita kita tak. Yahudi dan Kristian ni sama je agama dia. Peringkat awal tu kitabnya hanyalah untuk padri-padri sahaja. Orang awam tak boleh tengok pun. Dia anggap benda yang keramat, sacred. Kitab-kitab Taurah dengan Injil ni hanya ada pada gereja-gereja yang besar je. Itu pun aksesnya hanya padri-padri yang level atas saja. Nah, padri level bawah tak boleh tengok pun. Apa lagi orang awam, lagi tak boleh tengok. Nah, supaya apa? Supaya mereka boleh eksploitasi lah. Nah, dengar je apa kami sebut, kami yang baca. Jadi dengar je lah. Jadi Tuhan sebut kat sini. Sebahagiannya kamu tunjukkan kepada pengikut kamu, sebahagiannya kamu sembunyikan. Sedangkan kitab itu adalah diturunkan oleh Allah untuk mengajar kamu apa yang kamu tidak tahu, termasuklah datuk nenek moyang kamu juga. Yang datuk nenek moyang kamu tidak tahu. Qulillah, dialah Allah yang telah menurunkan. Tadi soalan ni kan, siapa yang menurunkan kitab kepada Musa? Maka jawab dia, Qulillah, katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menurunkan. Ini maknanya Allah Ta'ala sedang mengajar Nabi cara nak berhujah dengan orang-orang Yahudi ataupun dengan orang musyrikin yang bawa poin daripada orang Yahudi itu. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Kadang-kadang Nabi Allah Ta'ala selalu juga sebut, last sekali biar je lah dia sesat. Biarlah mereka itu terus bermain-main dalam kesesatan mereka. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan inilah dia kitab. Ini pula adalah kitab. Kitab pula Al-Quran lah. Inilah dia pula Al-Quran yang kami turunkan. Anzalnahu mubarakun. Mubarak apa mubarak? Husni mubarak. Husni mubarak. Mubarak maksud dia berkat. Berkat maksud apa berkat? Melayu berkat apa? Faedah. Berkat faedah. Manfaat. Berkat. Tak ada perkataan bahasa Melayu dah. Berkat juga dia bagi. Balik Mekah kan, berkat ni, berkat buah kurma. Belilah dia. Piyah. Berkat ni piyah. Beli Mekah. Buka dalam made in China. Berkat Cina pula jadi. Jadi berkat ni apa sebenarnya? Kebaikan. Maknanya ada satu benda yang kita kata berkat, ada benda yang kita kata tak berkat. Apa benda yang biasa disebut berkat? Tak, barang apa yang biasa kita sebut berkat? Rezeki berkat. Lagi? Umur berkat. Lagi? Tudung. Ada tudung berkat. Tahu kalau ada jenama berkat tak ada maksudnya. Umur lah biasa lah. Biasa orang sebut umur dengan rezeki. Itu yang biasa lah.
Nah, jadi dalam Quran Allah Taala ajak, Quran ni juga ada barakah. Kan? Quran ada barakah. Kemudiannya Masjid Al-Aqsa, Allah Taala sebut allazi barakna haulahu. Masjid Al-Aqsa tu sendiri ada barakah. Ya, jadi tak semua benda ada barakah sebenarnya kan. Jangan pandai-pandai nak reka tudung ada berkat, nasi berkat. Cicing ni berkat baca 30 juzuk cicing ni. Jadi berkat-berkat ni benda yang bukan kita boleh reka tak. Setengah-setengah orang yang agak ekstrim dia kata boleh bawa pada syirik gitu kata-kata berkat ni. Tak, saya tak ada pun orang Melayu. Walaupun disebut berkat-berkat tak adalah dia akidah dia menganggap. Kadang orang balik Mekah kan kita peluk pun kata ni ambil berkat sikit ni, ambil berkat. Berkat benda tak tahu. Kita pun sebut je tak tahu benda. Pun berkat tu kan. Berkat pada badan dia ke apa? Kita pun tak tahulah. Jadi jangan mudah-mudah jugalah akidah kita untuk letak berkat pada mana-mana perkataan. Allah Taala sebut Quran itu sendiri barakah. Nama Allah juga Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nama Allah juga ada barakah. Nah. Okey. Lepas tu kita pergi rezeki berkat, umur berkat. Jadi berkat tu apa? Kebaikan. Yang diradai. Umur yang barakah maksudnya apa? Nasi yang barakah gitu, rezeki yang barakah. Yang halal. Tak, bukan yang halal kan. Tak semua benda yang halal itu berkah. Yang beri kebaikan memang nasi beri kebaikan. Ada ke nasi yang tidak memberi kebaikan? Nasi curi ya pula. Air dengan dia kata ini berkat ni. Maksud apa? Macam mana kita kata air itu berkat? Sedap ke kau ni? Bukan kan? Apa? Boleh? Bagi manfaat. Dah ada semua macam tu semua air barakah belaka. Tapi sebab apa kita kata air ni berkat ni? Air ni tak berkat. Tapi air tak berkat kalau minum hilang dahaga. Hilang juga. Jadi berkah tu apa? Semua benda lah satu pemberian daripada Allah. Macam mana kita nak beza? RM10 kita ambil duit lah senang duit RM10 ada dua. Yang ini ada barakah, yang ni tak ada barakah. Apa beza? Kalau pergi kedai sama je. Tuan kedai dia tengok banyak tu je barang dia boleh beli. Halal memang halal belaka dulu. Tapi ada rezeki yang barakah, ada rezeki yang tak ada barakah. Ya, air ni minum boleh jadi baik. Jadi kenyang. Ada air minum tak kenyang. Ada air minum tak hilang dahaga. Itulah sebenarnya tak. Lebih kurang itulah. Maknanya air yang barakah ni kita kata dia sikit tapi kita minum sikit pun hilang dahaga. Ada air yang tak barakah ni kita minum sikit pun tak hilang-hilang. Minum banyak pun tak hilang dahaga. Orang kata tak barakah. Nah, macam mana nak bagi air tu jadi barakah? Baca bismillah. Bila kita sebut bismillah, maksudnya kita masuk Fatihah nanti barakah. Tapi kita sebut dululah maknanya tak. Bila kita sebut bismillah, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, Tuhan kata pada nama Allah itu ada barakah. Maka kita sebut bismillah, air yang kita minum jadi barakah. Masuk dalam badan jadi kita minum air masuk dalam badan kita boleh kontrol ke? Pergi belah ni ya, pergi belah ni, belah ni. Belah ni jangan pergi. Banyak dah. So pergi kat jantung saja contohnya. Kita tak boleh kontrol pun. Masuk dalam badan kita benar-benar serah pada Allah je. Kali air yang tak ada barakah, kita kata air yang mungkin tak boleh manfaat apa, masuk keluar balik gitu je. Ataupun sedikit sahaja manfaat dia. Tapi air yang barakah, air dia kata dia mungkin jadi darah kita, mungkin jadi sel gitu, macam-macam. Itu kita sebut barakah. Barakah ni benda yang bertambah sebenarnya. Kalau tengok dalam kamus, kataan barakah adalah kebaikan yang bertambah dan tetap stabil. Itulah makna dia. Biasanya benda yang bertambah ni makin bertambah makin bertambah makin tak stabil. Negara kalau makin besar negara makin tak ada nak kontrol lah. Nah, duit kita gitu juga. Bila banyak dia tak ada nak kontrol sangat dah. Betul tak? Orang yang kahwin dua pun makin lama makin
Tak boleh nak kontrol juga. Itu sama juga lah. Makin banyak kahwin makin tak boleh nak kontrol kan. Biasanya sifat begitu. Tapi barakah ni benda yang makin bertambah tapi makin stabil. Itu susah nak dapat kan. Jadi barakah ni itu makna lebih kurang lah kan. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini, nak ajar senam poin ni, nak ajar Quran ni adalah kitab yang barakah. Ada barakah pada ni. Mana kita baca, kita dapat barakah. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di antara, yang telah ada di kalangan kamu, iaitu kitab-kitab yang sebelum ni lah. Nah, Quran ni datang membenarkan lagi kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, semua telah. Walitunzira ummal qura, dan peringatan kepada ummal qura. Ummal qura itu apa? Ummal qura ataupun ummul qura adalah gelaran kepada bandar Mekah. Ummul kan induk. Nah, qura ni maksud dia bandar. Induk kepada segala bandar atas dunia ni adalah Mekah lah. Wa man haulaha, dan juga kawasan-kawasan sekitarnya, kelilingnya lah. Jadi maknanya nama dalam Quran Mekah ni juga disebut Ummul Qura dan juga disebut Bakkah. Bakkah pun nama yang disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran merujuk kepada Mekah juga. Mekah ni Bakkah dia panggil. Ummul Qura pun dia. Wallazina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat, yu'minuna bih, mereka akan beriman juga dengan kitab ini Al-Quran. Wa hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka itulah orang-orang yang tetap memelihara solat mereka. Mana memelihara solat? Mana memelihara solat? Soalan di awal waktu sebut je ni. Lagi? Jangan ambil tinggi sangat piawaian je. Menjaga perkara-perkara kesuciannya, sahnya, wuduk yang sempurna. Itu maksud dia, menjaga solat dia. Mana dia jaga solat dia, dia apa? Didirikan dengan keadaan yang terbaik lah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapakah yang lebih zalim? Banyaklah Quran sebut wa man azlamu, dalam surah Al-Kahfi ada, dalam surah Yasin pun ada, surah Tabarak pun ada, Tabarak tak ada. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba, dan siapa yang paling teruk sebenarnya, yang paling zalim selain daripada orang-orang, kecuali mereka ataupun selain orang-orang yang mereka-reka perkara yang dusta terhadap Allah. Maksudnya Allah Ta'ala mencela orang yang mereka-reka satu perkara yang dusta terhadap Allah. Macam mana? Macam mana mereka yang mereka-reka perkara yang dusta terhadap Allah? Yang buat apa? Allah ajar anak. Dia lebih kepada maksud, yalah betul juga tu, tapi sebenarnya yang maksud kat sini, mereka-reka perkara yang dusta terhadap Allah. Maknanya mengatakan sesuatu daripada Allah sedangkan Allah Ta'ala tak sebut pun. Itu mereka-reka. Allah Ta'ala sebut gini, Tuhan khabar gini, ini adalah arahan Tuhan. Yahudi biasa dia guna macam tu. Orang pengikut dia tak tahu sebab kita tak ada dengan mereka. Jadi ini orang yang paling tercela, kata Allah Ta'ala. Mereka-reka perkara yang dusta terhadap Allah. Sama juga mereka ataupun kita dengar orang yang mereka hadis daripada Nabi pun dicela. Sebab apa? Mereka-reka tukar pula dengan mereka-reka mencipta-cipta. Cipta-cipta tak sedap pula dah. Yang reka, buat kita reka tentang Nabi. Hadis Nabi ni, Nabi sebut gini padahal Nabi tak sebut pun. Itu dipanggil mereka-reka, cerita dusta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata siapa yang reka-reka daripada aku, benda yang aku tak sebut, maka siap tempat duduknya di dalam neraka. Kan? Jadi dosa besar bila kita kata sesuatu benda yang Nabi tak kata, lepas tu kita sandar pada Nabi. Teruk lagi kita sandar pada Allah pula. Ini kat sini ni disebut tak ahli kitab lah biasanya.
Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Ataupun dia kata memang telah ada wahyu kepada aku, padahal tak ada wahyu pun kepada mereka. Ada juga pada dia yang mengaku mereka mendapat wahyu juga daripada Allah. Ini jenayah paling berat lah. Sekarang ni ada tak? Di kalangan orang Islam pun ada ajaran-ajaran sesat lah. Yang mengatakan mereka dapat ilham daripada Allah lah, mimpi lah, gini-gini lah. Itu semua dianggap satu jenayah besar, penipuan, mendustakan nama Allah dan nama Nabi-Nabi. Ya? Jadi kita dah lengkap dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tuhan kata hari ini dah lengkap dah. Agama syariat kita telah lengkap dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Quran Sunnah lengkap dah syariat kita. Kalau ada benda-benda baru, ulama-ulama akan keluarkan, sama ada daripada ijma' ataupun daripada qiyas. Itu je rujukan kita orang Islam. Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Tak ada benda yang lain. Jadi kalau ada siapa kata, oh saya dapat ilham, tak ada. Saya dapat mimpi. Ya. Nah, kalau boleh rakam mimpi tu, tunjuk. Cuba lah. Siapa yang aku mimpi tu, cuba rakam lah, saya nak tengok. Tak boleh kan lah. Jadi maknanya benda tu boleh terbuka kepada penipuan-penipuan. Kalau dia mimpi sungguh pun, mungkin syaitan masuk dalam mimpi dia macam-macam. Tak? Walaupun dia orang alim sekalipun, kita tidak menerima mimpi sebagai satu sumber yang sahih. Atau kalau orang alim mimpi pun, saya mimpi semalam sebenarnya, orang alim sebut ada gini. Selagi mana tak bertentangan dengan Quran Sunnah, okey. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala disebut juga, Nabi sebut juga, ittaqu firasatul mu'min. Berhati-hati kamu dengan firasat orang mukmin. Ada sebut firasat. Tahu firasat? Firasat ni amalan, ramalan. Firasat amalan ni. Dia bukan ramalan saja. Firasat ni macam ilham jugalah. Insting. Yalah, lebih kurang. Ilham kepada orang-orang yang mukmin. Itu ada hadis Nabi sebut tu. Maknanya orang beriman kadang-kadang Allah Ta'ala beri ilham, beri firasat. Contohnya disebut Sayyidina Umar. Kadang-kadang ada kisah Sayyidina Umar yang tiba-tiba menjerit, duduk dengan sahabat, tiba-tiba dia menjerit, jaga di sebalik bukit. Sahabat tanya, benda pula Umar ni. Rupanya Sayyidina Umar kata, aku diberi nampak oleh Allah tentera Islam yang sedang nak diserang oleh musuh di sebalik bukit dan sedang mereka tak sedar. Jadi aku jerit. Dan rupanya jeritan itu didengar oleh tentera Islam yang 1000 batu jauh. Itu yang disebut antara, dia bukan mukjizat kadang-kadang dipanggil firasat ataupun karamah orang yang beriman. Tapi dia tak adalah berbangga sangat pun dengan apa yang dia tengok tu. Ataupun kisah Osman, mari mengajar, mari kuliah macam ni lah. Tiba-tiba masuk seorang sahabat. Siapa nama sahabat tu? Tak ingat saya. Huzaifah kalau tak silap. Huzaifah masuk, duduk sekali dalam majlis tu. Sayyidina Osman pun tengok dia. Sayyidina Osman kata, aku melihat ada tanda-tanda zina pada mata kamu. Ni bahaya ni, besar apa orang ni. Ada tanda-tanda zina pada mata kamu, wahai Huzaifah. Huzaifah pun kejut. Ada lagi wahyu ke selepas Rasulullah wafat? Huzaifah tanya Sayyidina Osman, ada wahyu lagi ke sedangkan Rasulullah dah wafat dah? Masa tu Rasulullah wafat dah, Sayyidina Osman jadi khalifah. Sayyidina Osman senyum, dia kata tak ada wahyu, hanya firasat. Kan? Jadi itu ni kadang-kadang nak jumpa orang alim kena hati-hati. Dia tengok muka kita tahu dah. Ustaz masa duduk Mesir dulu ada lah ngaji dengan Syekh. Syekh ni kata, aku tengok muka korang ni aku tahu siapa yang sembahyang subuh awal, siapa sembahyang subuh lewat, dia kata. Boleh nampak, dia kata. Tapi dia tak sebut lah sebut siapa. Kita orang main subuh lambat ni lah, tunduk pelik lah. Kan? Jadi senangnya khabar gitu je, nak tunduk tu lah, yelah tu. Tapi betul, orang alim ni kadang-kadang Allah Ta'ala buka, nampak. Tapi benda tu taklah 100%. Cuma dia beri kelebihan tu. Dan orang alim ni dia tak tawaduk. Dia tak adalah nak kutuk-kutuk apa semua benda yang tak pasti dah. Cuma dia diberi nampak sahaja. Kan? Jadi dia boleh tahu. Orang munafik dia boleh agak
Kadang-kadang cara cakap dia tahu lah ini munafik, ini tak boleh percaya, ini boleh percaya. Sebab tu orang alim ni perlu, kita boleh ambil sebagai panduan, walaupun bukan 100% betul lah. Sebab yang 100% betul salah ni Quran dengan hadis je. Nah, selain daripada tu kita kata hanya boleh kita jadikan bukan fatwa, petua. Lebih kurang je bunyi tu, petua dengan fatwa. Petua tu bahasa Melayu sebenarnya, ambil daripada fatwa juga. Petua orang tua-tua boleh pakai tak? Ada yang boleh, kan? Siapa yang nyanyi kat dapur tu boleh. Suami tua kan? Tak tahulah Ustaz. Okey. Duduk atas batas naik bisu. Rasa lama dah duduk atas batas tak naik. Bisu dah. Jadi maknanya petua je lah, petua. Supaya budak-budak tak duduk atas batas je lah. Wa man qala sa'unzilu mislama anzalallah, akan turun pada aku benda yang sama seperti mana yang diturunkan oleh Allah Taala. Itu semua dakwaan orang-orang ahli kitab lah. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakratul maut, ketika hendak putus nyawanya, sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka, yakni memukul-mukul dan menyeksa orang-orang itu, sambil berkata dengan menengking dan mengejek, keluarlah nyawa kamu daripada tubuh kamu sendiri. Akhriju anfusakum. Ini janji Allah ni kan. Janji Allah maknanya orang yang mereka-reka cerita daripada Allah, daripada Nabi ni, Tuhan kata dia akan mati dalam keadaan mengerikan. Ini Allah Ta'ala sendiri yang sebut ni, supaya kita beringat lah. Bila kita bercakap, hati-hati. Bila kita hantar mesej pun kena hati-hati. Jangan main forward je mesej. Orang kata hadis Nabi kita pun forward lah. Sedangkan benda tak pasti. Kalau benda tak pasti kita tak payah forward pun. Kena hati-hati. Takut kita tersalah. Bukan kita buat pun, tapi kita forward, kita pun subhat sama, menyebutkan benda yang tidak betul, yang disandarkan pada Allah, disandarkan pada Nabi. Jadi kena hati-hatilah. Sebab Allah Ta'ala janjikan gambaran yang sangat mengerikan. Apabila dia nak mati sakratul maut, malaikat akan menyentapnya, memukulnya, dan dia mati dalam keadaan yang mengerikan. Al-yawma tujzauna azabil hun, dan hari ini kamu akan dibalas dengan azab seksa yang menghina kamu dengan sehina-hinanya, disebabkan apa yang telah kamu katakan kepada Allah dengan tidak benar, dan kamu boleh menolak dengan sombong, takbur akan ayat-ayat keterangan yang diturunkan tentangnya. Jadi maknanya ini peringatan keras lah daripada Allah kan, untuk kita. Ini istilahnya memegang agama ni pun ni jugalah termasuk kan, menggunakan agama untuk kepentingan diri kan, bina pengikut dalam keadaan sesat dan sebagainya. Ini menggunakan agama untuk kepentingan dunia ni satu jenayah yang besar dalam Islam. Kena hati-hatilah dan kita pula kena hati-hatilah, jangan mudah sangat ikut benda-benda yang pelik-pelik ni dah. Kita rasa keliru sikit, sebenarnya kena double check cepat-cepat, tanya orang lain, jumpa ustaz, jumpa tok imam. Pasal apa yang ustaz sebut ni pun sama juga. Kalau rasa tak apa yakin, tanyalah orang-orang lain juga, seorang dua orang lagi, betul ke tak ustaz tu sebut gini, tak sebut nama saya pun tak apa. Kan kita kadang-kadang kena double check benda yang kita rasa keliru, rasa macam lain macam ni pandangan ni dah, check. Jangan tanya check GPT je. Check juga dengan ustaz-ustaz, orang-orang alim yang lain supaya kita terselamatlah, tidak mudah ditipu. Jangan jadi apa-apa naif sangat. Naif ni betul benda lah tak. Jangan ni betul-betul benda sangat. Dia ni ustaz kan, dia tak imam kan, takkan dia nak nipu. Tidak. Manusia kadang-kadang mungkin dia tak nipu pun, tapi dia tersalah kan. Manusia tidak terlepas daripada kesalahan. Betul tak? Tidak terlepas daripada kesilapan. Imam Malik pun kata aku tak lepas daripada kesalahan. Apa yang aku sebut, apa yang aku fatwakan, kemungkinan salah ada. Yang tak salah hanyalah Nabi Muhammad sahaja yang terpelihara. Itu kata-kata semua imam tu. Bukan Imam Malik saja, Imam Syafi'i pun sebut macam tu. Aku keluarkan satu fatwa berdasarkan apa yang aku tahu. Kalau kamu jumpa hadis lain yang berlawanan dengan fatwa aku, tinggalkan fatwa aku, ambil hadis. Saya nak samalah imam-imam yang alim, dia macam tu sifat dia. Walaqad ji'tumuna furada, ayat terakhir Allah Ta'ala memperingatkan kita tentang apa yang kita akan hadapi pada hari kiamat.
Sesungguhnya kamu akan datang kepada kami pada hari kiamat dalam keadaan furada, bersendirian. Ini orang ambil haji furada ni kot sini. Haji furada. Saya pergi haji furada. Mahal haji furada. Tahun lepas lama tak dimasuk ke Mekah haji furada. Sekarang ni kata tak boleh dah, Saudi dah ketat kan. Kama khalaqnakum awwala marrah, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan bersendirian sebagaimana kami ciptakan kamu pada kali pertama. Nah, kita lahir dalam keadaan tak ada siapa-siapa boleh tolong kita lah, perseorangan. Hari ketika mana semua manusia berkumpul tapi dianggap berseorangan. Bukan berseorangan, bersendirian. Lain kan? Berseorangan dengan bersendirian kan lain tak? Ke sama je? Sama je. Bersendirian dengan berseorangan. Kalau berseorangan seorang diri. Bersendirian ni kemungkinan ada dua lain, tapi kita rasa kita sendiri-sendiri. Nah, itu sebenarnya hari kiamat. Manusia berkumpul dalam perkumpulan yang tak pernah berlaku sebelum ni. Awal-awal manusia sehingga akhir-akhir manusia dibangkitkan pada mahsyar. Maknanya penuh. Ada orang yang nampak dia boleh pijak pada satu kaki dia je dia boleh pijak. Tak lebih daripada itu. Nah, maknanya bersesok-sesok, bertolak-tolak dengan bau perlu, bangau bersemua tu dah. Dalam keadaan begitu, masing-masing masih lagi rasa dalam keadaan dia itu bersendirian. Sebab apa? Sebab masing-masing fikir apa nasib aku. Selamatkan doa aku ni. Nah, betul lah benda yang aku baca selama ni betul. Islam orang kafir semua akan rasa macam tu. Rasa bersendirian, tak ada orang boleh tolong aku dah. Siapa lah? Macam kita ni dah. Kalau nak pergi buat urusan apa, fikir siapa yang ada kat situ lah, boleh tolong lah. Nak pergi jabat tanah, dia ada kat jabat tanah boleh tolong. Cepat rasa nak minta tolong orang kan. Kalau tak ada orang, beratur dah 3-4 jam duduk kat jabat tanah tu tak selesai. Bukan jabat tanah saja, semua tempat lah. Ni anak nak masuk sekolah menengah ni. Fikir lalu siapa lah mengajar sekolah tu lah, siapa gusar sekolah tu lah, siapa kerja PPD, siapa kerja kat JPN. Cari kabel lah tu. Nah, kita selalu sekarang ni, zaman sekarang ni memang zaman kabel dah. Tak ada kabel, tak ada cam. Anak ada, walaupun cerdik pun masuk PSA pun tak dulu, tak boleh masuk sekarang. Sebab tak ada kabel. Tak ada orang yang boleh beri syafaat. Nah. Wa ma nara ma'akum syufa'a, baru sebut. Dah. Kamu semua akan tinggalkan ma khawwalnakum, disebut sebelum tu wa tarakna ma khawwalnakum. Apa yang ada di keliling kamu akan tinggalkan. Cuba tengoklah benda keliling kita. Bukan sekarang. Benda keliling kita, suami kita boleh tolong kita, anak kita hak besar dah. Macam tak boleh tolong je, besar mungkin boleh tolong. Nah, apa lagi? Kabel-kabel kita hak kita ada lah. Kita baik dengan PMX, boleh telefon panggil Noah je macam tu. Contoh nah. Maknanya kita ramai benda yang boleh tolong kita. Masuk pula dalam rakaman. Benar? Maknanya kita semua Tuhan kata khawalnakum wara'adhu. Apa yang keliling kamu yang selama ni tolong kamu, termasuklah pakaian kamu, termasuklah rumah kamu yang boleh kuci rapat, tak ada orang boleh ganggu. Semua itu Tuhan kata akan kamu tinggalkan. Ada hebat macam mana pun masuklah kubur 6 kaki. 6 kaki tak boleh ingat Al-Quran itu. Itulah tempat kita dalam kubur. Tak ada benda-benda. Bawa kain putih, dua ke selah ke lah. Allahu Akbar. Jadi jangan berbangga sangatlah dengan apa yang kita ada. Sehebat mana pun masuk dalam kubur seorang-seorang. Laqad wa ma nara ma'akum syufa'a, dan kami tidak melihat ada bersama dengan kamu sebarang penolong-penolong. Mana-mana penolong-penolong yang kamu anggap dan sifatkan bahawa mereka adalah sekutu-sekutu yang menjadi sekutu-sekutu kepada Allah di kalangan kamu. Kadang-kadang kita rasa kita baik dengan orang alim. Kalau agama lain tu lagilah percaya kepada ada benda-benda makhluk yang boleh rapat dengan Tuhan, berhala-berhala dia semua tu lah. Nah, mereka pun sebenarnya tak anggap berhala sebagai Tuhan pun kadang-kadang. Nah, tapi sebagai penyampai sahaja. Nah, orang Islam pun ada juga sikit-sikit kadang-kadang tu. Dia tak mayang pun, tapi dia baik dengan ustaz, tak apalah, paling kurang ustaz boleh tolong aku kat akhirat. Dia tak mayang pun, tak jadi apa. Tak ada langsung, tak boleh tolong apa pun. Jumpalah untuk imam semayang hajat setiap malam. Jangan lupa minggu ni ustaz, tolong mayang hajat saya. Apa? Masuk syurga.
Mayang bodoh. Bukan jadilah, tak boleh, tak ada benda yang boleh menolong kita. Mayanglah ajak 10 tok imam sekalipun lah. Kita kaya contohnya ayah kita mati, kita upah 10 masjid untuk buat tahlil untuk ayah kita. Kalau ayah tak semayang, langsung tak ada faedah. Yang dapat faedah jemaah surah tu lah boleh makan ayam. Boleh makan nasi lauk ayam, tu je lah. Dapatlah faedah. Nah, ayah kita yang tak semayang masuk dalam kubur langsung tak dapat apa-apa. Allahu Akbar. Jadi maknanya kita kena jaga-jagalah ya. Tidak ada yang boleh menolong kita. Laqad taqatta'a. Laqad taqatta'a bainakum. Terputuslah segala hubungan antara kamu dengan penolong-penolong kamu ini. Nah, kadang-kadang kita ni bergantung dengan satu benda, kadang-kadang kuat bila banyak benda tu banyak tolong kita. Sama orang puang lah gantung dengan suaminya. Kedok. Oh, dah kata dengan suami tu lebih kontrol pula. Nah, ataupun adalah syarikat kita ke contohnya. Nah, orang yang contoh orang lelaki kerja dengan company, oh nasib baik ada Petronas. Bolehlah aku hidup juga atas dunia ni. Tak ada benda yang boleh menolong kita. Tempat yang kita rasa kuat bergantung tu sebenarnya langsung tidak akan membantu kita pada hari akhirat. Kan? Jadi tempat yang kita bergantung. Tak kira lah. Kalau suami lah. Nah, ataupun anak yang bela kita, anak lah, tak kira apa-apa pun yang kita bergantung di dunia. Kadang-kadang bila bergantung lama sangat dia jadi masalah juga. Kita rasa macam banyak benda ditentukan oleh dia lah. Nah, sebaik ada kerajaan ni. Oh. Baiklah kerajaan ada, boleh ikut budi murah sikit. Jangan bergantung dengan makhluk. Kan? Tak boleh apa-apa di akhirat. Taqatta'a. Putus. Terpisah. Taqatta'a bainahum. Lenyaplah, putuslah perhubungan antara kamu dengan mereka dan hilanglah, lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap dan sifat akan memberi faedah dan manfaat. Kita mungkin rasa banyaknya faedah dapat pada Petronas ni. Sebaiklah laki saya kerja ke Petronas, tak? Dia tak nak makan dia lah saya. Itu dia menjadikan Petronas sebagai Tuhan. Baik betul ayatnya. Tapi itulah kan, kadang-kadang bergantung dengan makhluk ni masalah juga dah. Dan mula-mula tengok selit gaji tu dia Petronas. Lepas tu kena tukar selit gaji tu Allah Ta'ala. Nah, barulah kita rasa Tuhan bagi rezeki. Yalah. Itu bila ada masalah sikit, janganlah nanti kena buang kerja kan. Janganlah. Takat kasar-kasar sangat nanti kena buang kerja. Susah kita nak hidup anak-anak sekolah ni. Anak-anak sekolah lagi ni. Jangan lawa-lawa sangatlah abang dia. Jangan lawa-lawa sangatlah kerajaan, nanti kena buang kerja. Nak makan dia kita. Oh, kita lupa Allah yang beri rezeki pada kita. Itu kadang-kadang orang yang kerja sendiri lebih kuat lagi tawakal dia. Dia ke laut, balik kadang tak ada apa rezeki itu dah. Orang yang petani-petani dia kuat lagi pergantungan daripada Allah. Kita banding dengan orang yang makan gaji. Makan gaji ni kadang-kadang dia rasa nah, bos majikan dia itulah yang beri rezeki pada dia. Bos dia buat salah pun cover semacam. Apa dah tempat makan, tempat cari apa. Tempat kita makan dah. Makan gaji bawa. Wallahu a'lam bissawab. Kuat gantunglah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. 10 syukurlah. Ada soalan? Ada Okey, kita pergi pada surah Al-Fatihah. Minggu lepas kita cerita tentang beberapa perkara tentang surah Al-Fatihah. Betul? Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lepas tu bacalah Fatihah. Sekarang ni macam-macam orang tulis dalam WhatsApp. Al-Fatihah dalam kurungan dibaca. Ini berbanding dia macam di sini. Nak suruh baca je lah aku tu. Okey lah. Surah Al-Fatihah kita sebut dah surah yang paling panjang ataupun dia adalah setengah ulama kata dah Quran itu adalah syarah kepada surah Al-Fatihah. Adalah pandangan sebut macam tu. Ataupun Al-Fatihah adalah kesimpulan daripada keseluruhan Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran tu simpulan dia boleh kita dapat pada surah Al-Fatihah. Dan dia digelar sebagai Ummul Kitab. Ummul Kitab, kan?
Dan juga kalau kita baca kitab-kitab, surah Al-Fatihah ni paling banyak ditafsirkan oleh ulama. Tafsir surah Al-Fatihah ada yang sampai berjilid-jilid. Tafsir surah Al-Fatihah saja, bukan tafsir Quran. Imam Fakhrul Razi dia bawa 10,000 faedah daripada surah Al-Fatihah. Disebut fawaid min Al-Fatihah. Faedah-faedah ni maknanya 10 huraian tentang Al-Quran. 10 poin. Bukan 10 poin, 10,000 poin tentang surah Al-Fatihah. Oh, banyak oh. Ustaz bagi minggu lepas berapa dah? Tak kira juga. Ke tak bagi? Saya dah bagi pun minggu lepas. Orang lain Melaka bagi minggu lepas. Faedah-faedah tentang Al-Quran. Bukan faedah lah, kita kata huraian tentang Al-Quran. Jadi sebutlah kitab fawaid. Ustaz bagi dah minggu lepas kan? Bagi dah. Tapi dalam Ustaz tak sebut nombor je lah. Ada perkaranya. Yang pertama antara yang Ustaz sebut apa? Paling banyak ditafsirkan. Itu poin pertama. Surah yang paling banyak ditafsirkan oleh ulama. Imam Fakhrul Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi bawa 10,000. Kemudiannya Fakhrul Razi ni kitab dia nama Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib ataupun tafsir Al-Kabir, ya. Yang itu poin yang pertama. Poin yang kedua, surah yang diletakkan pada awal mushaf sebagai pembuka kepada Al-Quran, Fatihatul Kitab. Susunan dia itu, siapa yang letak Fatihah pada awal Quran? Siapakah yang meletak, yang bertanggungjawab menyusun susunan surah dalam Al-Quran? Dia letak Fatihah awal sekali dan dia letak akhir sekali Qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang pandai-pandai susun tu? Kabodoh dulu ni. Sayyidina Uthman, Nabi Muhammad. Sebenarnya susah kalau kita nak dapat satu pandangan, tidak. Sekarang ada pandangan lain. Oh, sebenarnya Fatihah ni duduk tengah sebenarnya. Kat depan sekali sebenarnya surah Al-Alaq sebenarnya. Ada tak pandangan gitu di kalangan orang Islam? Ada kan? Sepakat orang Islam mengatakan bahawa surah Fatihah adalah yang paling awal dan surah An-Nas yang paling akhir. Semua setuju. Yang senang kena dapat satu-satu persetujuan di kalangan orang Islam. Oh, kita dengan suami kita pun hari-hari balok. Nak buat ni dulu ke nak buat ni dulu? Nak ini dulu. Macam-macam pandangan, betul tak? Tapi orang Islam sepakat. Macam mana boleh sepakat? Siapa yang susun? Allah yang susun. Benda tu dipanggil tauqifi, benda yang tidak ada siapa-siapa ada authority untuk menyusunnya. Allah yang menyusunnya. Macam mana Allah susun? Kan surah yang pertama turun surah Iqra, Al-Alaq. Ayat pertama tu lah, patutnya tak lepas sekali lah. Tapi dia tak lengkap Fatihah surah pertama. Yalah. Betul lah, surah yang pertama diturunkan lengkap. Betul. Yang menyusun Fatihah tu di depan tu. Lepas tu surah Baqarah pula panjang lah. Patut bagilah pendek-pendek sikit. Ar-Rahman ke senang sikit nak apa lah. Tiba-tiba Fatihah mula-mula, lepas tu Al-Baqarah, lepas tu An-Nisa. Lepas tu ada ayat yang Madaniyah duduk depan, ada ayat Makiyah duduk belakang. Nah, surah juzuk 30 semua Makiyah belaka. Apa letak juzuk 30? Kenapa tak letak juzuk nombor 2? Kan senang. Kenapa tak letak Amma Yatasaalun lepas pada Fatihah? Mudah sikit nak hafal. Kita pun kenalah ngaji Muqaddam dulu, ngaji juzuk 30 dulu. Yang menyusun tu adalah Allah, bukan manusia. Sayyidina Uthman hanya menulis, dia letak di dalam mushaf. Nah, zaman Sayyidina Abu Bakar sebenarnya pun dah start dah pengumpulan Al-Quran dan disusun ikut susunan tu. Dia disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita tahu? Disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata setiap tahun Jibril akan bertadarus dengan aku pada bulan Ramadan. Ya, Nabi akan bertadarus dengan Jibril pada bulan Ramadan. Setiap tahun Nabi akan khatam. Tahun depan khatam pula. Tahun depan khatam pula. Sampai pada akhir hayat Nabi 2 kali khatam. Ramadan yang terakhir Nabi itu Nabi 2 kali khatam. Jadi masa itulah Jibril akan disebutlah hadis kan.
Nabi kata masa itulah Jibril akan beritahu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, di sini sambungan ini ayat ni sambung kat sini, Iqra kalla innal insana la yatgha, itu sambung dia adalah ayat pertama surah Al-Alaq. Ayat nombor 6 kalla innal insana la yatgha itu turun kemudian. Tapi Jibril kata ini sambungan dia. Jadi susunan itu disusun oleh Jibril, dan Jibril pun bukan pandangan dia peribadi dia adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Susunan itu adalah susunan yang tauqifi dipanggil, benda yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin nombor 2. Yang ketiga, nama-nama surah. Kita dah sebut dah minggu lepas kan, nama-nama surah Fatihah. Ada berapa nama? Tak bagi apa? 10 nama ke tak? Ke 11 nama? 12. Tak apalah. Tak payah khabar dah minggu ni. Siapa yang dah mari minggu lepas, rugi tak tahu. Boleh tiru orang hok mari minggu lepas ataupun Google je. Yang keempat, poin nombor 4, hukum membaca surah Fatihah. Hukum dia apa? Wajib. Wajib di dalam solat. Ya, bukan wajib pagi-pagi wajib baca, kalau tak baca dosa ya. Nah, wajib di dalam solat. Bagi mazhab Syafi'i, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat yang tidak dibaca Fatihah, surah Al-Fatihah. Nah, jadi maknanya bagi mazhab Syafi'i itu utamanya Fatihah ini adalah wajib. Okey. Ada pandangan mazhab yang kata tidak wajib di dalam solat yang imam baca kuat. Ada pandangan mazhab yang itu. Jadi bila imam baca kuat, solat apa? Subuh, maghrib dengan isyak kan. Jadi masa tu dia kata makmum tak wajib baca Fatihah, bahkan dengar imam baca itu dah memadai. Imam dah menanggung bacaan makmum bagi setengah mazhab. Tapi Syafi'i kata baca juga, wajib juga. Itu yang keempat ringkasnya lah. Kita dah cerita dah minggu lepas ni. Okey. Jadi kena baca lah Fatihah dalam solat bagi setiap rakaat ikut mazhab Syafi'i. Kalau tak baca, kalau dadang baca imam rakaat dah. Dadang baca imam rakaat dah. Kita pun kena rakaat juga kan? Kita pun rakaat tak baca. Macam mana nak buat? Iyalah, maknanya rakaat itu tak sah lah. Rakaat itu tak dapat lah. Bukan tidak sah, tak dapat pada kita rakaat itu. Sebab tu kita kena tambah satu rakaat lagi jika sekiranya kita sepatutnya sempat baca lah. Nah, patutnya kita sempat baca tapi kita menengung, ataupun kita sibuk baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhan. Waktu imam pun rakaat. Rakaat dah. Apa dah dalam baca Fatihah? Kita kena ikut imam rakaat dan kita kena tambah satu rakaat. Tapi kalau kita tak sempat baca, kita mari lambat, nah imam pun dah nak rakaat dah, maka kita tak sempat baca baru bismillahirrahmanirrahim, imam pun rakaat. Yang tu tak apa, kita teruskan sembahyang dan imam dikira dah menanggung bacaan kita. Sebab kita dipanggil masbuk. Betul tak? Tapi kalau kita muafiq, maknanya kita sempat. Muafiq ni berarti kita sempat baca Fatihah. Tiba-tiba kita tak baca, maka kita kena tambah satu rakaat. Faham eh? Dalam fiqh tu, hukum fiqh. Okey. Kadang berlaku je dah. Kita pun masuk memang nengung tak ingat. Lepas tu imam pun rakaat, dia dah baca Fatihah. Imam pula baca qul huwallah, tak dah. Jadi masa tu itu sepatutnya sempat. Maka kita kena tambah rakaat. Okey. Okey tak tu? Macam ada bunyi tak setuju. Termasuk bab fiqh lah. Fiqh solat ada sebut Ada solat? Tak ada? Pasal baca Fatihah tu tak ada, tak apa. Ni kalau Ustaz tanya masuk, dia kan ada je. Sebab fiqh bab solat ni memang banyak soalan. Yang kelima, ada dua pandangan. Ada yang mengatakan bahawa Fatihah ini diturunkan di Mekah, dan ada juga pandangan yang mengatakan dia turun di Mekah, di Madinah. Ada dua pandangan lah. Tapi yang paling kuat adalah dia Makkiyah, bahkan dia adalah surah yang pertama turun lengkap. Okey, yang keenam. Yang keenam baru tadi sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan bahawa Al-Fatihah adalah surah yang pertama yang diturunkan lengkap lepas daripada surah Al-Alaq, Al-Mudassir, Al-Muzammil dan Al-Qalam.
Ada beberapa pandangan lah kat situ. Ada kata al-alaq yang pertama, al-qalam yang kedua, lepas tu mudassir, kemudian muzammil. Ada juga yang kata al-alaq, muzammil, mudassir, al-qalam. Jadi adalah. Tapi maknanya pandangan ini mengatakan Al-Fatihah adalah yang kelima, dan dia adalah surah yang pertama diturunkan lengkap satu surah. Itu poin nombor 6, faedah nombor 6. Yang ketujuh, dalam surah Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Ada 25 perkataan. Kalau tanpa bismillah ada 25 perkataan. Sebab ada juga pandangan yang katakan bismillah bukan termasuk dalam surah Fatihah. Ada berapa huruf? 140 huruf. Oh, ada juga ulama yang kira 140 huruf. Kalau tolak bismillah 121. Ada juga sebahagian mengatakan ada 113 huruf. Ada banyak pandangan. Ini kira-kiraan saja, kita ambil tahu sajalah. Ada yang kata 113. Sebab ada 113 surah selepasnya. Ada yang kait macam tu lah. Wallahu a'lam. Dia macam mana boleh ada beza pula? Kira lah betul-betul. Tak, kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang dieja dengan lain, bunyinya sama. Nah, karena itu yang pergi ikut Ustaz rombongan pergi Kuala Lumpur kan, tengok Quran lama tu. Tak pergi sendiri pula lepas ni. Pergi kat Museum Al-Quran kan. Antara tulisan Quran yang lama tu kan, surah Al-Fatihah, surah Al-Quran ditayang. Besar satu dinding. Kalau Allah, tulisan kita tengok pun tak faham dia pun, tarik gitu je. Macam kotak-kotak pun ada. Nah, itu tulisan lama lah. Jadi jangan kita bayang Quran tu pada Nabi macam Quran depan kita tu, dengan color-color merah, hijau, biru tu, tak ada. Nah, mereka awal tu hanya bentuk tulisan yang zaman dulu lah, 1000 tahun dulu kan. Bukannya macam kita sekarang. Tapi macam mana tulisan pun, bacaan dia macam yang kita baca sekarang ni lah. Ada 7 qiraat yang diiktiraf kan, dia bagi qiraat. Okey. Kat awal pun tak ada baris, tak ada titik pun tak ada. Nak baca guana tak tahu. Titik tak ada, baris pun tak ada. Tak tahulah baca guana. Tapi orang mana boleh dibaca tulisan itu zaman itu. Nah. Mula dititikkan zaman kemudian lah, zaman Umayyah Pak Ustaz. Dibariskan. Dititikkan dulu, lepas tu dibariskan. Jadi itulah dan itu yang ketujuh kan. Yang ke-8, surah ini mempunyai beberapa perkara di dalamnya. Antaranya dia ada dalam Fatihah ini adalah asas-asas kepada agama. Ada padanya, tak nak tulis saya cakap laju Ada padanya cerita akidah, ada cerita ibadah, dan ada syariat. Akidah cerita tentang Allah, ibadat cara kita tentang iyyaka na'budu, sembah ibadat. Nah, dan ada juga syariat, hukum hakam. Kemudian ada sifat Allah. Di dalamnya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, ada. Ada juga berkenaan dengan hari akhirat pun ada sebut Maliki Yaumiddin. Nah, semua tu pun dia ada dalam Quran lah. Nah, Allah sebut dalam surah Fatihah Maliki Yaumiddin, dihuraikan tentang hari kiamat dalam Quran seluas-luasnya lah. Dan juga ada doa. Dalam surah Fatihah ada doa tau. Doa minta apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus, itu doa. Nah, dan juga minta jauh daripada jalan yang terpesong di kalangan orang-orang yang kamu murkai. Itu kita kata susunan ataupun ayat-ayat yang ada di dalam kandungan, isi kandungan dalam surah Al-Fatihah. Yang kita akan pergi detail lah insya-Allah. Okey, habis dah tu 10 dah tak? 9 ni semuanya dalil-dalil yang disebut oleh hadis Nabi SAW yang saya dah cerita pada minggu lepas. Nah, bila Nabi SAW, Jibril kata telah hari ini terbuka satu pintu dalam di langit yang tak pernah buka. Kemudian turun malaikat yang tak pernah turun ke bumi. Nah, iaitu surah bila diturunkan surah Al-Fatihah. Kan? Kemudiannya banyak lagi hadis-hadis lain cerita tentang fadilat-fadilat dia. Nabi Allah Ta'ala sendiri sebut dalam hadis Qudsi, satu hadis yang masyhur tentang Fatihah. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, qasamtu baini wa baina abdi as-salah.
bahagikan Fatihah ni antara aku dan hamba-Ku kepada dua bahagian. Sebahagian untuk aku dan sebahagian untuk hamba-Ku. Itu hadis yang kita akan banyak kali sebut nanti lepas-lepas ni. Kan? Allah Ta'ala kata, aku bagi dua Fatihah ni antara aku dan hamba-Ku. Bila hamba-Ku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka aku akan menjawab bahawa hamba-Ku sedang hamidani abdi, hamba-Ku sedang memuji-Ku. Bila hamba-Ku sebut Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Ta'ala akan sebut asna alayya abdi, hamba-Ku sedang memuji-muji aku. Dan bila kita sebut Maliki Yaumiddin, bila hamba-Ku menyebut Maliki Yaumiddin, maka Tuhan kata majjadani abdi, hamba-Ku sedang mengagungkan aku. Bila hamba-Ku menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Ta'ala kata aku akan membalasnya haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Kemudian bila disebut ihdinas siratal mustaqim, bersama Allah Ta'ala sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Ta'ala kata haza li abdi wa li abdi ma su'al. Ada ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jadi itu lebih kurang, ada beberapa riwayat yang berbeza sedikit, tapi itulah antaranya yang menceritakan bahawa Fatihah itu dia Allah Ta'ala kata dia bagi dua antara dia dan hamba. Jadi bila kita baca Fatihah, Allah Ta'ala jawab sebenarnya, kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan jawab. Apa tu ramai baca Fatihah Ustaz, tak payah fikir tu. Saya fikir Allah Ta'ala nak jawab depan mata kita dah. Kita pun nak nampak Allah Ta'ala nak menjawab macam mana kan. Tapi Allah Ta'ala kata aku akan jawab. Maknanya kita ni tak ada benda pun, makhluk dia lah. Jadi jangan fikir dia macam cikgu pula depan kita nak jawab si ayat kita. Jangan fikir macam tu lah. Maka kena baca dengan betul. Janganlah sekadar duduk di dinding-dinding tapar tepek kat dinding surah Fatihah comel je dengan khok-khok nasah ke, khok sulus ke, khok rifai ke, tapi tak faham apa baca. Kan? Kena baca dengan betul, faham dengan betul setiap perkataannya. Nah. Iyyaka, mana apa iyyaka? Hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami minta tolong. Yaumiddin, hari pembalasan. Al-maghdubi alaihim, panjang, bukan jalan yang itulah jadi panjang. Saya satu perkataan dia. Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Nah, orang-orang yang dimurkai. Sirata mustaqim. Tahu tu, siap perkataan tu biar kita kuasai betul-betul. Tak payah nak tengok dah. Tengok belum mana apa, tak payah. Dan kita hafal masa kecil ni, umur 3 tahun hafal tu. Pelak-pelak lagi ngapa surah Fatihah. Betul tak? Jadi sepatutnya setiap perkataan kita dah faham dah. Bukannya nak terjemah dah, kita faham. Lain kan, kalau kita terjemah lain, faham lain. Okey. Dan yang ke berapa dah? Yang ke-10 dah. 9, 10 dah. Yang ke-10 syifa disebut dah. Ustaz dah cerita dah hadis yang mengatakan bahawa Al-Quran ini juga menjadi penawar kepada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Bukan hepatitis C tu. Itu penyakit hati juga, hepatitis C. Penyakit hati, penyakit jiwa. Penyakit jiwa lah. Kita sebut penyakit hati, penyakit jiwa. Tapi sebenarnya dia juga adalah penyakit dari segi fizikal dan juga penyakit dari segi jiwa. Jadi kita boleh jadikan Fatihah ni sebagai penyembuh kepada penyakit ni. Penyakit hati ni ada dua, ulama kata. Penyakit apa? Penyakit jiwa ni ada dua jenis. Seorang tu dia tak mahu terima kebenaran, dia ada dua penyakit yang ada dalam jiwa semua manusia. Apa?
Penyakit apa? Sombong. Itu sifat mazmumah. Penyakit ni kata Ibn Taymiyah dalam kitab dia. Dia kata ada dua penyakit yang menyebabkan manusia tidak menerima kebenaran. Sama ada satu antara dua ataupun mungkin dua-dua sekali. Yang pertama dipanggil syubhah. Yang kedua dipanggil syahwah. Syahwat lah, nafsu syahwat tu. Orang Melayu sebut nafsu syahwat. Syahwat. Hilang dua-dua ni, insya-Allah seorang tu akan terima kebenaran. Yang pertama syubhah. Syubhah apa? Ragu-ragu. Tak percaya. Dia tak yakin. Kita khabar Allah ada pun dia tak dia nak terima. Kita khabar benda ni dosa pun, je ke dosa? Dia macam betul ke? Boleh percaya ke? Dia penyakit syubhah dia. Syubhah. Penyakit ni syubhah ni obat dia apa? Istighfar 1000 kali itu tak percaya juga. Obat dia adalah ilmu. Dengan ilmu hilanglah syubhah. Syubhah ni benda yang keliru kan, kekeliruan, was-was. Ya, itu mana syubhah. Keliru. Dia keliru. Jadi kita datangkan hujah, kita baca dalil-dalil, kita guna dalil akal ke, dalil logik ke, ataupun dalil Quran ke, tak kisahlah. Kalau orang Islam kita baca dalil Quran, dia terimalah. Kalau orang kafir baca dalil Quran, dia tak terima ke, guna logik, tak kisahlah. Hilang syubhah, maka dia akan terima kebenaran. Tapi dia ada yang kedua tu masalah. Yang kedua tu lagi payah sikit nak ubat. Yang pertama syubhah senang nak ubat, dengan ilmu dia akan baik. Tapi yang syahwah ni payah sikit. Syahwah maksud dia nafsu. Dia tak terima bukan sebab dia tak percaya, tapi nafsu dia. Betul, dah tak isap rokok tapi tak isap rokok. Doktor bagilah ubat warna pun, kampung ni mati ni apa, paru-paru pecah merah apa semua gambar kat kotak tu kan. Macam-macam gambar kat kotak tu, gambar. Kita tengok pun takut, ngeri benda macam makhluk toyo ada. Tapi dia isap semacam. Bukan dia tak tahu benda tu bahaya betul tak? Jadi penyakit itu apa? Syahwah, bukan syubhah. Syahwah. Maknanya dia tahu betul tapi dia tak mau ikut juga sebab nafsu dia. Jadi nak itulah penyakit jiwa. Jadi nak hilang penyakit jiwa ni antaranya pergi kat telinga dia baca surah Fatihah. Tidaklah, maksudnya fahamkan dia dengan surah Fatihah, dia akan insya-Allah sembuh. Itu satu cara lah. Nah, dia antara dua tu memang syahwah lagi payah lah. Tidak, syahwah lagi payah. Orang tak terima Islam kalau dengan sebab dia tak percaya pada fakta-fakta, boleh berdebat dia kalah, dia akan terima Islam. Nah, tapi kalau orang yang syahwah, kita debat kat mana pun, dia tak boleh jawab sekalipun, dia akan senyap je, tak apa, esok saya mari balik. Malam tu dia mikir pula, dia tanya geng-geng dia, tanya tok guru dia sebab esok poin baru pula. Sampai bila-bila dah habis kita berdebat dengan orang macam ni. Sebab dia bukan nak menjadi kebenaran, dia nak menang. Dia nak menang sahaja. Jadi syahwah ni memang payah sikit lah. Tapi dia boleh hilang juga. Penyakit syahwah ni boleh hilang bila syaitan, bila rasional menguasai nafsu dia. Dia berlawan antara akal dengan apa? Akal dengan hati je lah. Akal tu syubhah, hati syahwah. Betul tak? Yang masuk Islam ramai ikut akal ke ikut hati? Yang masuk Islam ramai dia ikut hati, bukan akal pun. Ada orang masuk Islam dengan akal, berdebat-berdebat dia kalah, dia pun terima. Tapi tak ramai. Yang ramai masuk Islam dengan hati je. Nabi senyum pada dia, Nabi tolong dia pun dia dah masuk Islam. Sebab itu pendakwah-pendakwah kita ni, setengah orang bila kita kata jom kita ajak orang buat baik, orang akan bagi alasan apa? Standard dia. Ustaz ajak jom kita pergi berdakwah dekat Kemamang. Biasanya orang akan jawab apa? Saya sendiri pun tak baik lagi Ustaz nak ajak orang tak? Kan? Ajaklah orang di masjid. Kita pun tak betul mana Ustaz nak ajak orang. Itu jawapan standard lah. Betul tak? Ke tak ada jawapan kita ke sini? Kalau tak ada, alhamdulillah, mana kena buat lah. Betul tak? Jadi sebenarnya
manusia akan menerima dakwah kita, ajak pada benda baik ni bukan mesti dengan berdebat. Jadi kita ajak orang pergi sembahyang ni tak payah bagi dalil lah. Sungguhnya Nabi bersabda, siapa yang pergi masjid ni pahala 27. Kalau kita tak pergi semacam. Jadi sebenarnya bukan dengan debat. Sebab itu dakwah ni semua orang boleh buat. Jangan kita kata ustaz je boleh berdakwah. Ustaz boleh lah berdakwah, banyak tahu ayat Quran semua. Tak, semua orang boleh berdakwah. Sebab manusia akan ikut, banyaknya adalah ikut hati, bukan ikut akal. Nah, dia tertarik dengan akhlak kita, dia tertarik dengan kita beli makanan ke anak dia je pun. Nah, dia boleh tertarik dengan Islam. Sebab banyak ikut hati je, tak payah berdebat pun. Nah, kita masak hari-hari bagi makan kat dia. Tiap hari kita tahu makanan. Baiklah lah. Itu dah baik kot. Setahun dah saya buat ustaz, dah baik macam. Tu something tak kena lah. Nah, jadi maknanya kadang-kadang dengan kita bagi makanan tu pun kita boleh pegang hati manusia kan. Dan orang kafir pun boleh tertarik dengan Islam dengan akhlak kita. Bukan dengan hujah-hujah pun. Tak payah apa-apa Quran banyak pun. Nah, kita jaga akhlak tu saja pun dah boleh menarik hati manusia kan. Sebab manusia ni banyak ikut hati berbanding ikut akal. Betul tak? Okey, itu surah Al-Fatihah. Jadi kita akan belajar. Ini mukaddimah juga. Al-Fatihah tak masuk lagi. 10 kita buat hari ni kan. Minggu lepas tak susun sangat. Ini susun 10 je Ustaz pilih. Ini 10 je lah. Imam Razi letak 10,000. Saya pilih ada 10 sahaja. Al-Quran tapi surah Fatihah ini yang mana kita kena jadikan dia sebagai benda yang kita akan faham betul-betul. Nah, dan kita kena ingat satu hadis Nabi SAW disebut pada akhir zaman ni Quran akan ditarik daripada kita. Nah, Al-Quran ni akan ditarik daripada manusia, kita semua akan hilang. Manusia akan hilang Al-Quran. Ada seorang sahabat tanya Rasulullah, macam mana boleh hilang? Quran ni ada ni di kalangan kami ni tertulis. Kita pun tanya macam mana Quran hilang, ada je kat rumah kat Arab tu. Betul tak? Jadi Nabi kata, tidakkah kau melihat bagaimana Injil dan Zabur itu ditarik daripada Bani Israel? Tak ada ke kitab tu di kalangan mereka? Ada. Jadi ditarik ni maksudnya apa? Quran itu hanya tinggal sebagai buku yang tidak diamalkan, yang tidak dibaca, yang tidak ditadabbur. Nah, jadi jangan jadikan Al-Quran ini perkara yang tidak ditadabbur oleh kita lah. Termasuk surah Fatihah, kita kena faham betul-betul lah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak start, orang rasa pernah ambil buku. Kita baru nak start Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak lah, minggu depan lah kita start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada yang berhormat kita di belakang. Datin, okey Datin, silakan soalan. Ada soalan ke? Okey. Sekejap je, satu soalan je kita buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, tak ada, adalah kaitan dengan Quran lah Ustaz. Tapi bukan takut ni lah. Nak tanya Ustaz,